Setelah 4 jam atas kapal terbang, akhirnya selamat sampai di Macau pada jam 1 petang. Dah lepas immigration, kami terus cari teksi untuk ke hotel. Teksi ni ikut meter, so jarak airport ke hotel tu cuma 10 minit je. Tapi total dia 80 MOP. Agak mahal ya. Bayaran dengan cash sebab Alipay tak boleh guna pula nak bayar. Okey, ni dah after check-in. So kami akan bermalam di Regency Art Hotel 1 malam. Hotel ni sangat cantik ya. Okey, so jom tengok bilik. Inilah biliknya. Cantik, bersih, toilet macam biasa, tak ada bidet. Cantik oh. Ada bus stop. Regency Art Hotel ni satu-satunya hotel kat Macau yang ada restoran halal certificate. So kita dah book bilik sekali dengan breakfast. Dia pakai kasut. Lepas dah solat, kita tak nak rehat lama-lama, so rugilah masa kan. So jom keluar jalan-jalan. Kita pergi area Chotai Street. Lift hotel dia ada carpet kat dia. Dari hotel dekat je dengan public bus. Bandar Macau ni kecil je, sebab semua tempat nak pergi tu dekat-dekat je. Bus pun banyak and cepat. Tambang bus dewasa 6 MOP je. Kanak-kanak tak kira. Waktu ni jam 5 petang. Dah nak nampak senja dah. So kita menuju ke Grand Lisboa dalam 14 minit. Tujuannya untuk bergambar. Yo, Grand Lisboa tu sana kot. Macam nak senja dah ha? Macam nak senja dah ha? Sebenarnya kita orang nak pergi dekat sini, tapi rupanya salah destinasi. Bas tadi betul lah turun dekat Grand Lisboa, tapi kita orang nak pergi Grand Lisboa Palace. Sebab ingatkan sama je. So kali ni naik shuttle bus pula dari sini ke Grand Lisboa Palace. Sebenarnya patah balik tau dari arah yang kita datang tadi. Waktu ni memang tak relax sebab nak kejar masa sebelum malam. Kesian dekat anak-anak lah, diorang dah start lapar. Nasib baiklah ada bekalan roti. Dah sampai. So dalam ni lah tempatnya. Ni sebenarnya hotel tau. Tu je ya, nampak bol tu macam terapung. Tapi bila pegang, oh dia cuma bola biasa je. Cuma ilusi mata. Mama pun mesti macam kat lobby kita terstuck dekat sini sebab ada magician buat magic depan kita orang. Dekat tangan mama tadi ada 4 koin. So sekarang tinggal 3. Macam mana tu dia buat magic? Mana lagi tadi? Oh ya. So yang ni pula dia ambil 1 coins. So dekat mama ada 3. Terang, ada 4 pula dalam tangan. Macam mana tu? Mana dia punya? Choose one. Yang ni paling terkejut. Ini paling terkejut. Tiba-tiba jadi besar. Coins tu jadi besar. So amazed. Anak-anak pula dah happy dapat balloon satu seorang. Dalam hotel ni memang cantik gila interior dia. Kita dah pernah check semua hotel-hotel yang 5 star dekat sini, around 1000 ke atas satu malam. Kalau ada rezeki lebih, apa salahnya stay dekat hotel yang macam ni kan? Inilah tempatnya. Untuk ke sini tak perlu tidur kat hotel ni pun. Boleh masuk je. Untuk ke sini naik level 5. Cantik kan, macam Alice in Wonderland. Struggle ya nak ambil gambar dengan anak-anak. Ni mama tu ajak bergambar sama pun kemain susah dua ni. Ikut mama tu. Idris, kita kat mana Idris? Kalau ikut itinerary ada banyak lagi tempat nak pergi, tapi kita stay je lah kat sini, santai-santai ambil gambar.
Bila bawa kids memang tak boleh expect lah banyak tempat kita boleh pergi. So enjoy the views. Waktu ni dah 7 malam. So last tempat nak pergi The Londoner and The Parisian. Dekat Macau ni boleh kata restoran halal tu susah lah nak jumpa. So kita orang dah bawa RTE food siap-siap. Tapi masalahnya nasi goreng yang kita bawa tu semua pedas. Ya Allah, kesian gila anak-anak time ni. Dia orang lapar pun terpaksa makan. Convenience store pun tak jumpa. Nak teruskan explore waktu malam pun dah tak ada mood dah sebab anak-anak pun dah start cranky. So kita orang decide untuk naik bus dan balik hotel. Tapi sempatlah juga singgah The Parisian and nampak The Londoner dekat ujung sana. See, waktu malam tak cantik sangat. Dia berlampu-lampu macam dekat Putrajaya tu. Waktu siang dia memang lawa. Putrajaya punya lampu. Waktu balik ni memang ramai gila orang. Idris time ni lah dia nak menyusu. Paksa hold, tak boleh lah menyusu sekarang. Lepas sampai hotel, Eti pula keluar cari air dekat 7E. 4 minit je berjalan kaki dari hotel. Next bersambung day 2. Breakfast di Hotel Regency Art. Dari Macau kita akan ke Zhuhai, China untuk 2 hari 1 malam di Chimelong Spaceship Hotel.